Masalah gejala sosial dalam kalangan belia dan dewasa memerlukan kerjasama banyak pihak agar ia tidak berleluasa. Statistik menunjukkan gejala sosial ini seolah-olahnya makin meningkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Pelajar CPU 552 ingin berkongsikan mengenai isu gejala sosial dalam kalangan remaja. Masalah sosial seperti zina, pembuangan anak, ketagihan dadah dan penyalahgunaan arak semakin membimbangkan kerana merosakkan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Hari ini kami akan menemu bual beberapa pelajar UiTM mengenai pandangan mereka terhadap faktor, impak dan langkah mengenai isu ini. Assalamualaikum, hai. Maaf mengganggu. Boleh perkenalkan diri? Boleh. Nama saya Muhammad Danifan dan saya pelajar SEM1. Boleh saya tanya sikit mengenai apakah itu yang dimaksudkan dengan gejala sosial dan mengapa isu ini menjadi semakin serius? Pada pandangan saya, gejala sosial ini satu tingkah laku yang bertentangan dengan norma masyarakat dan ajaran agama. Sebagai contoh, kita boleh tengok pada hari ini gejala sosial sebagai contoh zina, pergaulan bebas dan banyak lagi. Isu ni semakin meluas dalam kalangan remaja sekarang sehingga menjejaskan masa depan mereka. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum, hai. Boleh perkenalkan diri? Hai, nama saya Kristina. Saya dari Fakulti APB. Boleh bagikan saya faktor yang menyebabkan berlakunya gejala sosial dalam kalangan remaja? Pada pendapat saya, kalau faktor ni bermula daripada pergaulan bebas. Kenapa pergaulan bebas dikatakan sebagai faktor berlakunya gejala ini? Sebab budak-budak sekarang kurang didikan tentang pergaulan antara lelaki dan perempuan sehingga menyebabkan masalah ini berlaku. Selain itu juga, ibu bapa pun salah satu faktornya. Kerana ibu bapa lebih mementingkan kerja berbanding masa dengan anak-anak. Masalah gejala sosial dalam kalangan remaja ni boleh berlaku disebabkan faktor tekanan emosi yang tidak stabil. Sebabnya golongan remaja ni mereka dapat banyak tekanan terutama sekali daripada ibu bapa dan juga guru, khususnya daripada segi akademik. Oleh sebab itu, tekanan itu mereka lebih banyak meluangkan masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, dan daripada sebab itulah mereka boleh terjebak dengan gejala sosial yang tidak sihat ini. Pada pendapat saya lah, faktor gejala sosial dalam kalangan remaja pada hari ini adalah berlaku disebabkan pengaruh akan sebaya. Remaja terikut-ikut akan ajakan rakan. Mereka sama ada ajakan yang tidak baik dengan anak-anak. Boleh berikan satu impak negatif yang berlaku apabila gejala sosial ini semakin berleluasa? Pada saya, kalau melibatkan negara akan menyebabkan negara kerajaan perlu menanggung peruntukan kewangan yang tinggi untuk menanggung biaya kos perubatan bagi bayi-bayi yang dibuang. Impak negatif dalam kalangan remaja disebabkan gejala sosial ini daripada segi kekeluargaan, mereka boleh daripada segi kekeluargaan ini, mereka dalam sebuah keluarga tu mereka boleh berpecah disebabkan sebagai contoh situasi zina. Mereka boleh berpecah disebabkan mereka merasa malu, aib tersebar dan juga dipandang serong oleh masyarakat. Adakah masyarakat juga turut terkesan daripada isu ini? Masyarakat juga turut terkesan dengan isu ini, sebab bagi mereka bila sekarang bagi contoh pembuangan bayi semakin meluas. Jadi bagi mereka ini adalah perkara normal. Jadi disebab itu jugalah remaja sekarang juga menganggap benda itu normal. Jadi mereka merasa benda itu tiada masalah pun. Impak negatif tu sebenarnya berlaku pada diri remaja tu sendirilah. Mereka akan terganggu dari segi emosi mereka sendiri sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka hendak capai di kemudian hari. Boleh bagikan saya langkah cara mengatasi daripada berlakunya gejala sosial ini?
pada pendapat saya, kalau langkah tu kita kena, pihak sekolah perlu membuat kempen kesedaran diri untuk memberi pendedahan awal tentang pergaulan bebas. Daripada langkah yang boleh mengatasi, iaitu daripada segi masyarakat, mereka boleh memberi nasihat dan dorongan kepada golongan remaja agar tidak melakukan perkara yang tidak sihat ini. Sebagai contoh, melalui aktiviti kejiranan. Daripada aktiviti inilah mereka dapat menyuntik nasihat kepada golongan remaja dengan cara yang elok agar sebab remaja ni boleh diberi nasihat dengan lemah lembut. Mungkin daripada aktiviti itu mereka boleh terima nasihat yang diberikan oleh masyarakat. Pendapat saya ada 2 langkah. Langkah yang pertama adalah peranan ibu bapa itu sendiri. Ibu bapa perlulah selain menyediakan keperluan harian, mereka sewajarnya memberi perhatian secukupnya kepada anak-anak mereka. Mereka dengan ini mereka tidak mudah untuk mencari perhatian daripada pihak luar, macam dari rakan mereka macam tu. Langkah yang kedua adalah dari kerjasama antara pihak kerajaan dengan kerajaan dengan pihak rakyat jelata kan. Melalui kerjasama ini antara beberapa agensi lain seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan, mereka dapat membuka mata remaja melalui aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Itu saja. Terima kasih. Okey, bye. Selain daripada kaedah temu bual, kami juga melakukan satu lagi kaedah, iaitu kaedah soal selidik. Dalam kajian ini kami telah mendapatkan seramai 22 orang untuk dijadikan sebagai responden kami. Dalam kajian ini juga kami mengkaji mengenai faktor, kesan dan solusi untuk menangani masalah ini daripada berluasa. Bagi data analisis bagi faktor masalah sosial dalam kalangan remaja, seramai 12 orang responden telah bersetuju bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja berpunca daripada pergaulan bebas. Manakala hanya seorang sahaja responden bersetuju bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja berpunca daripada kurangnya didikan agama dan moral. Dan selebihnya, responden bersetuju bahawa masalah sosial berpunca daripada pengaruh media sosial dan pengaruh rakan sebaya. Berdasarkan data analisis bagi kesan masalah sosial dalam kalangan remaja pula, seramai 13 orang telah bersetuju bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja dapat menjejaskan masa depan remaja tersebut. Manakala hanya seorang sahaja yang bersetuju bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja dapat memberi kesan dalam peningkatan jenayah. Dan selebihnya bersetuju bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja dapat menyebabkan keruntuhan akhlak dan mencemarkan imej negara. Berdasarkan data analisis bagi solusi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja pula, ramai 12 responden telah bersetuju bahawa ibu bapa perlulah memainkan peranan penting dalam memberikan didikan agama serta moral serta memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap remaja tersebut. Manakala hanya dua orang responden sahaja bersetuju bahawa menguatkuasakan undang-undang yang ketat merupakan jalan yang terbaik dalam mengatasi masalah ini. Dan selebihnya bersetuju bahawa memperkuatkan jati diri serta memilih rakan yang betul dapat menangani masalah ini. Kesimpulannya, gejala sosial seperti zina, pembuangan anak, ketagihan dada dan arak merupakan isu yang serius dan perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Kerjasama antara keluarga, kerajaan dan individu itu sendiri sangat penting bagi membendung masalah ini daripada terus berlaku. Semoga generasi muda dapat menjadi insan yang berakhlak mulia dan dapat menyumbang kepada negara. Sekian, terima kasih.